Tengok melopong sikit. Tapi memang on purpose bukan tercabut tertanggal. Jangan betul bukan. Kita tengok resipi-resipi. What? Mantap oi. Assalamualaikum. Okay gang, welcome to Menami channel Cewa. So aku pun tak berapa sihat sikit hari ni. Sorry tau, first of all aku nak cakap sorry sangat sebab aku punya YouTube channel memang sadai kau-kau punya. Yang ni kita ada free sikit, ada kelapangan sikit. Kita buat video vlog. Yang kali ni video vlog kita nak pergi ride ke 125 member. 125 ZR member aku tengok lagi. 125 member dekat Port Dickson. Inilah sekumpulan dekat Seremban Sikamat. Kita berkumpul dulu. Sebenarnya nak tunggu budak Jerebu pula datang. So nak tahu Zemak team kita orang. Maksudnya kelompok tu daripada kelompok kita orang sini. Ni kau tengok. Yang magat-magat warna orange fluorescent ni. Banyak biji ya. Sebab brother Jamal buat semalam. Dia ada beli lagi kat Adis Nawang. Magat lagi 2-3 biji lagi. Ni motor chip ni. Aku rasa ni motor dia. Banyak biji lah. Tapi ada beberapa biji lagi yang masih belum sampai. Itu biasa. Kalau kau biasa tengok video ride aku, ada ujung-ujung tu mesti ada budak yang bawa motor lagi lah, apalah. So ini baru pergi hantar polish block lah, apa. Yang tu belum sampai lagi. Dia terus jumpa kat tempat event atau kejap lagi dia datang sini. Tunggu je. So yang ni dah selesai sarapan. Kita nak gerak pergi mana? Syah Mambau kot. Rasa lah. Jom. So ni tadi ada budak belakang accident. Kita tunggu jap. Alang tu member aku tu yang tengah pasal blok tu boleh catch up lah. Ni kalau tak dapat catch up kat sini, kita tunggu last lah dekat Syah Mambau tu. Banyak grup, tapi kita fokus yang agak orange lah. Tengok darah. Kalau silap tengok, habis kau ikut group lain. Syak. Kita dah sampai dekat Syah Mambau. So yang mana-mana isi minyak, beli isi minyak dulu. Kalau kat PD kan baru nak isi, memang pisang. Ramai oh. So dengan budak pelesit. Ni chip kita magat orange Chip magat orange. Wah. So yang ni kita berkumpul sikit. Ni bersama dengan brother Ayoy. Ini tengok melopong sikit. Tapi memang on purpose bukan tercabut tertanggal. Dia cakap boleh buat lagi laju. Jangan hina. Jangan betul bukan. Kita tengok resipi-resipi. Wah.
yang ni kita dah sampai dekat gerbang PD. Tapi aku tahu ada kelompok lain lah, Jamal apa semua, chip-chip kita tahu. Aku rasa dia parking depan tu. Sebab apa kita orang akan berhenti kalau nampak agak oren lah. Sekarang ni 2 orang yang berhenti tadi. Lepas tu yang lain ni tak tahu apa cerita, kat mana dah ada orang. Aku rasa kat depan lagi kot. So yang tu Cik Jamal kita dah sampai. Pengasas magnet oren Cik Kamal. Okay, jom kita turun gerak. Event pun dah penuh weh, penuh. Di mana nak parking ni? Tanah ni. So kita dah sampai dah tempat event. Kita tengok sini ramai-ramai. Ini parking belah dalam. Tadi dah parking luar. Lepas tu ada lagi ruang kita parking belah dalam. So Cik Jamal dia susun rim kelabu-kelabu hitam. Lepas tu ada putih, oren dengan alloy purple lah. Gajen ni. Ni kita punya chip. Tengok ramai. Ramai tak ramai. Kebanyakannya kawasan hitam lah. Nasib baik aku ada game hitam robot. Lepas tu ada hitam skala. Tapi banyak hitam oren lah. Aku tak pakai hitam oren. Ramai sangat pakai hitam oren. Mantap oi. Kau jangan tanyalah asal aku asyik pakai balang kelabang ni. Sebab tu aku ni tak berapa nak cerah. So kalau aku tak pakai lagi, wah, aku dengan cover set tu kan dah lebih kurang yang mana ya. So kita bersama dengan watak penting dalam episod kali ni, Nazrin Ashrani bersama cesteranya baru tiba Rupanya dia tak sampai event, dia duduk dekat bawah flyover. Duduk situ pun dia daripada tadi. Lepas tu dia tak sampai lagi. So event ni pun makin meriah. Lagi lambat lagi meriah sebab aku dengar dia dah putar bertuah, dapat water fire lah, helmet, something macam tu. Kita orang ni pun tak ada kerjaan lain, terbaring, duduk, makan. So sekarang ni kita ambil gambar last. Lepas tu kita standby dah nak gerak. Tak oren, tak kawan. Itulah dia penambahan untuk event kita pada hari ini. Dia nak ambil suasana. So kejap lagi balik. Ada motor untuk ditunda. Budak ni malam-malam ni kan jadi stay kat hotel dulu. Diorang ada bakar-bakar. Aku pun turun gerak. So kepada subscriber-subscriber aku yang mana nak tengok video YouTube lagi,
InsyaAllah aku akan buat lebih frequent. Cuma itulah, tak ada orang yang nak handle YouTube. So video YouTube agak slow. Tapi aku janji dengan korang, kalau korang semua subscribe, korang like, korang komen video ni penuh semua, menunjukkan korang masih support lagi YT channel aku akan keluarkan video ride, video modify motor dan sebagainya. Next, banyak lagi benda yang kita nak letak. Jumpa korang next video, okay? Aku rasa itu je aku. Cakap biasa lagi. Mantap ni.